Hai korang, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, so hari ni hari bekerja. Saya kerja daripada rumah hari ni. Jom follow kehidupan saya hari ni as a working mom, work from home. Okay. By the way, hari ni my life tak berapa nak smooth. Bangun sebab lack of preparation. Minggu ni saya tak iron baju sekolah anak-anak. Jadinya bangun pagi tadi baru saya nak kena iron baju sekolah. Lepas tu saya bangun agak awal tadi. Sebelum pukul 6 dah bangun. Awal ke? Tak ada awal sangat kan. Sebelum pukul 6, pukul 5 something. Sakit lagi lah mulut. Sorry tau kalau saya cakap pelik. So sebelum pukul 6 dah bangun, mandi-mandi and gosok baju tu yang lama, and then prepare breakfast untuk anak. So sekarang ni saya dah hantar anak dekat sekolah. Jom kita balik. Saya sebenarnya tak tahu nak work from home ataupun nak pergi Zeus. Maybe saya akan pergi Zeus kot untuk buat kerja sebab lebih fokus. Let's see how. Jom kita gerak dulu. Sebenarnya saya hantar anak dah. Kita gerak balik. Nak pergi ambil laptop. Tak tahu lagi. Tak decide lagi sebenarnya ni. Nak pergi Zeus ke nak pergi mana. Oh, jatuh. Kamera jatuh. Okay lah duduk je kat situ. Korang duduk je kat situ dulu. Nanti saya betulkan sebab saya nak kena drive ni. Okey tak? Nampak jelas tak? Nampak jelas tak? Jelas tak? Okey korang, dah petang dah pun. Tadi saya lupa yang saya tengah buat video. Jadinya tengah hari semua. Tadi lepas pergi mana dah? Pergi Zeus, saya pergi ambil anak-anak. And then pergi lunch. Diorang sekolah petang hari ni tak sekolah sebabnya direhatkan. Diorang ada, abangnya ada kerja nak kena siapkan. Pengakak punya logbook nak siapkan. So saya cutikan diorang lah untuk siapkan logbook pengakak tu. So sekarang ni dah petang, dah habis waktu kerja dah pun. Saya nak pergi cari barang untuk potluck diorang. Setelah sekian lama memikirkan nak bawa makanan apa untuk potluck, finally kita orang decide. Ni potluck esok ni baru untuk sekolah agama. Belum lagi untuk sekolah kebangsaan diorang. Kebangsaan pun ada juga. Ya Allah, penatnya mikir. Potluck. Lepas tu apa lagi? Esok sambutan hari kanak-kanak juga dekat sekolah agama. And diorang kena buat topeng. Jadinya sekarang ni nak buat topeng pun tak sempat guys. Saya busy kerja. Tak tahulah. Guys, boleh tak kalau kita tak payah buatlah topeng? Tapi nanti tak cantik macam mana? Topeng apa? Pertandingan topeng. Topeng apa? Topeng haiwan. Kan nak masuk Pasal tak custom. Custom?
Aku dah bagi tahu ke belum? Pola apa yang budak-budak ni bawa esok. Diorang akan bawa popcorn. Jadinya Daddy dia akan beli popcorn dekat cinema ataupun mana-mana lah yang Daddy dia pandai lah Daddy dia cari. Saya pergi cari bekas untuk nak isi popcorn tu bagi kecil-kecil. Harap kedai buka lagi lah. Macam mana kalau kedai dah tahu tutup guys? What if kedai dah tutup? Where? Ekor Grandia HK. Apa tu? HK tu Ekor Grandia? Dia jual apa kat store? Dekat situ jual bekas-bekas, gula-gula. Banyak. Pergi mana? Buat apa? Sekarang kita nak pergi Whisk. Kenapa? Swiss ke Whisk? Whisk. Kamu buat apa bunyi dungdang-dungdang? Gaduh ke apa kat belakang tu? Stop kidding. Kami tinggal korang kat tepi ni je lah. Boleh? No, tapi kenapa? Kenapa apa? Habis pun. Kenapa apa? Beli apa? Nak beli bekas untuk isi popcorn. Lepas tu nak pergi Eco Shop. Eco Shop? Eco Shop ke? McDonald's lah dulu. Pakai baju apa? McDonald's? Oh, McDonald's. What are you talking about? DIY. Baju apa? Ha? Baju apa? Esok? Bebas. Bukan. Tak bebas lah. Bebas. Baju sopan. Tak, kena pakai baju sopan. Sopan lah. Tak Tapi- urut. Abang kata nak pakai baju suka. Ustaz kata tak boleh. Hey. Hi everybody. So kita beli ni plastik untuk letakkan dengan stiker. Boleh tak nak pergi? You nak apa? You nak apa? You see the difference. Small. Cepatlah korang. Jadi nak pergi beli dinner pula. Go. Dah, mana bayar Jom. Baik ada ke motor. Yes, thank you. Saya dekat Business Coffee lagi nak buat kerja. Kisahnya semalam saya tak record habis, so hari ni saya continue. Hari ni saya work from home lagi tau. Jadinya saya balik sekejap. Okay, dah ada dah siap dah. So hari ni saya work from home lagi. So macam biasalah, saya tak boleh duduk kat rumah sekarang. Saya rasa serabut sebab rumah saya tu sangat selepak. Sangat barang. I think saya kena buang barang-barang yang tak perlu dekat dalam rumah tu. Sebab serius saya tak tahu kenapa saya tak boleh duduk kat rumah sekarang. Rasa macam serabut sangat. Serabut sangat-sangat. Saya datang kat sini dapat fokus lah buat kerja sampai dengan kalau duduk kat rumah je. Kali ni saya order buat peach oolong tea. Tak nak minum kopi hari ni. Pandai. Sedap. Okay, so marilah kita buat kerja. Jom. Dah ambil diorang daripada sekolah Kafa. So sekarang ni nak diorang ponteng ya hari ni. Sekolah SK dah tak belajar. Lepas tu sebaik mami tak langgar. Lepas tu Kaira pula diorang dah tak belajar. Lepas tu kebetulan hari ni dia ada practice dance Raptai. Kaira tolong turut bangga jap.
Kayla ada raktai, Emil ada dekat rumah. So nak hantar dia pergi latihan menari. Macam ni lah you guys. Kayla ada buat persembahan untuk malam anugerah bakat tak silap dekat sekolah dia. Dia menari. So ada latihan lah hari ni. Love you. Make sure awak cari pandai-pandai lah Tengok sikit kereta-kereta, takut kena ni nanti. Dah malam dah. So malam biasanya kita orang akan pergi dinner. So hari ni kita dinner dekat Begum. Begum ni actually favourite place lah. Anak-anak dia suka sangat makan butter chicken dekat Begum. Kayla udah apa? Dah sampai panipuri. Yes, the best panipuri in town. Ada ni, asam ni, tak tahu panggil apa, air masam ni. I want to check my drink. Careful sayang. And then this one. Jom makan panipuri. Sedap ni korang bila makan lah. Tapi dia rasa pedas. macam dia pedas lah. Dia meletup dalam mulut tu. Very satisfying. Ni apa nama dia? Dia di Google hari tu. Ingat tak? Black pepper pun. Oh. Sedap korang. Korang kalau datang Puncak Alam, boleh datang dekat Begum ni. Yeah. Baru rasa macam kecoy ni. I want it. Mami dah pesan juga lah. I want. Okay. You know how to do it? Muruku. Penuh sangat saya tu mak. I pencuri muruku. Meleleh. Mana dia buat sama je. Nak banyakkan sikit? Dah. Tak sana sekejap. Dah tak ada banyak dia cakap. Is this honey? No. It's something. Tu masuk dalam mulut. Sauce. How is it? Oh, very good kan? Mami kena basuh tangan. Nak juga. Kena baju lah. Tandoori chicken. Oh, okay. So we have tandoori chicken. Awak tak usah kan? Betul dah. So diorang makan roti, plain roti dengan butter chicken. Dia lah favourite diorang yang saya belajar masak tu. Cuma sama tak Mami masak butter chicken ni dengan yang ni? Yang Mami masak dengan yang ni sama? Kayla rasa sama tak? Tak. So much. Why you get 5? Abang get 3. 4. Jemput makan. Biryani. Actually saya tak suka sangat biryani sebab dia rasa terlalu strong. Dia punya rempah-rempah tu. Tapi sebab anak suka makan kat sini, tak apalah, kita mengalah lah. Sebenarnya dalam otak tadi terfikir nak makan apa? Kok punya itu apa? Ikan singgang. Ikan singgang. Apa sayang? Air. Alhamdulillah, sedap sangat guys. Kalau korang datang Puncak Alam, jangan lupa datang sini tau. Boleh try lah. Dia punya makanan ni macam ori daripada India punya rasa. Macam mana boleh cakap macam tu sebab husband saya pernah pergi India. Dia cakap lebih kurang gini kan rasa dia. Cakap lah dekat. So rasa dia macam gini. Dia boleh enjoy tak? Bila? Bila ni? Baru sekali kan? Ya. Tak adalah. Sempurna lahir. Masa Kayla dah ada ke belum? Belum. Oh, Kayla belum ada. Ini yang belum. Belum. Belum Dah perut. Dah perut. Tak tahu. Lama dah lah, I'm sure. Rasa macam baru. Nak closing dah.
Dah 2 hari dah record video ni. Almaklum lah lupa. Tu pun tadi time tengah hari tu tak record. Sebab tengah hari tu biasa rushing sikit. Sebab ambil anak daripada transit, semua-semua kan. Lunch. Masa tu ada 1 jam je lunch hour. So that time lah nak selesaikan semua benda, saya lupa nak record. So sampai sini saja vlog work from home saya. Hope you guys enjoy this video and dapat manfaat daripada video ni. See you in my next video. Bye bye. Assalamualaikum. Say bye bye. Bye bye. Bye bye. Kenyang sangat dah.